Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Suhailawati binti Juritah, CPK Hal Ehwal Murid SK Tanjung Minyak 2. Lebih mudah dipanggil Cikgu Ella. Okey, akan menerangkan sedikit tata cara untuk pengambilan borang dan penghantaran borang-borang dokumen-dokumen yang perlu diserahkan kepada pihak sekolah. Okey, pada 10 hari bulan 1 2026 nanti. Okey, untuk makluman semua, sekali lagi saya ingatkan pada 10 hari bulan 1 2026 adalah hari orientasi dan juga pendaftaran tahun 1 2026 di mana tuan-puan perlu hadir bersama anak berpakaian seragam sekolah untuk sesi taklimat dan juga anak-anak akan ditempatkan ke kelas tahun 1 masing-masing untuk proses pendaftaran dengan guru-guru kelas masing-masing. Jadi, ada beberapa borang yang perlu tuan-puan isi sebelum tarikh tersebut dan dihantar pada 10 Januari 2026. Okey, borang yang akan saya serahkan ialah surat makluman ibu bapa untuk hari orientasi dan pendaftaran murid baru. Okey, dan di dalam borang tersebut juga ada dimaklumkan beberapa perkara. Okey, jadi tolong pekalah dengan perkara-perkara ini. Jadi, seterusnya kita akan serahkan juga borang permohonan bantuan persekolahan. Okey, borang PB1 di mana borang bantuan persekolahan ini perlu diisi oleh semua murid untuk melayakkan mereka menerima bantuan awal persekolahan. Okey, yang layak menerima bantuan KUAM, bantuan RMT, bantuan susu sekolah dan sebagainya. Jadi, isikan borang ini dan pihak jawatan kuasa pemilihan akan membuat ketetapan untuk melihat anak tuan-puan layak atau tidak. Dan setelah itu perlu mengisi juga borang pengesahan pendapatan bagi ibu bapa yang tiada slip gaji atau penyata gaji. Bagi ibu bapa yang mempunyai slip gaji atau penyata gaji, perlu membuat satu salinan kepada pihak sekolah iaitu slip gaji ibu bapa kedua-duanya lah, dan kalau tiada, isi borang ini. Okey, dapatkan sokongan daripada pihak tertentulah seperti pegawai kerajaan kumpulan A, okey, pengamal undang-undang, jaksa pendamai, penghulu, ketua kampung, okey. Jadi tolong dapatkan tanda tangan dan borang ini perlu dihantar dan diserahkan kepada pihak sekolah. Ingat, bagi yang tiada slip gaji atau penyata gaji. Okey, seterusnya kita akan menyerahkan juga senarai pembelian keperluan sekolah. Okey, dan di sini juga ada dilampirkan QR code. Saya ada juga attachkan dalam grup WhatsApp masing-masing